ditangguhkan. Itu keputusan dicapai hasil pertemuan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Dr. Rais Yatim dengan 4 syarikat telekomunikasi. Berhubung cadangan cukai perkhidmatan talian prabayar dan pek permulaan kad SIM sebanyak 6% yang dibantah banyak pihak. Siang tadi, Datuk Seri Dr. Rais mengadakan pertemuan dengan 4 wakil syarikat telekomunikasi di Angkasa Puri. Ia susulan bantahan pelbagai pihak selepas syarikat telekomunikasi bercadang mengenakan caj perkhidmatan talian prabayar dan pek permulaan kad SIM bermula 15 September ini. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam yang kemudian mencapai kata putus menangguhkan cadangan itu. Kami telah berbincang dan suasananya cukup baik dan mereka menerima pandangan kerajaan dan juga sentimen yang dilahirkan oleh Perdana Menteri dan nasihat kami dari kementerian. Khamis lalu, Perdana Menteri turut meminta syarikat telekomunikasi mengkaji semula keputusan mengenakan caj talian prabayar itu. Selain membebankan rakyat, syarikat telekomunikasi juga didakwa sudah mencatat pulangan besar hasil perkhidmatan itu. Sehingga kini terdapat 26 juta pelanggan menggunakan perkhidmatan telefon bimbit. Berikutan penangguhan itu, reaksi ini diterima daripada pengguna. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab dapat mengelakkan daripada charge 6% ni lah. 6% tu tinggi sebenarnya, jadi memang susahlah untuk student macam saya ni. Oh, fair. It's very fair because prepaid customers, you're paying upfront. So already they collect our money upfront. So why should we pay the 6% service charge? So what the government do is correct. Memandangkan bebanan rakyat tu semakin tinggi pada masa ni, kos harga barang dan sebagainya, dan ini memang bukan satu langkah yang baik diambil oleh syarikat-syarikat telekomunikasi, dan tindakan kerajaan serta-merta dalam hal ini sangat-sangat dihargai dan diucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kepada Perdana Menteri kita dan juga Kementerian Telekomunikasi yang mengambil tindakan segera mengatasi masalah ini.